Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Hari ni dah lama tak bawa Neo kan. So decide nak bawa Neo lah. And by the way, Pojat demam tu. Hari ni kita seorang je. Sekarang bawa lepas isi minyak. Hari ni nak solat dekat Surau Nurul Zaman. Surau ni dia dekat area belakang Samtak tu, jalan kat belakang tu. Nak pergi surau ni sebab Ikhwan dan adiknya Rashid, dia orang imam hari ni kat situ. Apa-apa kita jumpa kat sana lah. Tok imam kita. Mana taknya surau sujud buku tu. Surau sujud buku. Uish, ni abang dia. Uish. Oh, memang sebaik bukan giliran aku imam. Baik. Tidak like kau punya like macam mana? Baik. Hai, boleh function tu. Passion bro. Abang tu asal tak apa lah, lagi lah. balik sekejap je. Apa dia sangkut sikit tu. Dia ada. Malam ni gerak Dia bukan sangkut, dia terlebih layan. Terlebih layan. Tersalah masuk lain. Dia masuk masuk lain pula. Termasuk ayat lain. Sama-sama lah aku termasuk kan ni. Termasuk lain. Dia follow Lain ni sama. mana nak tanya? Oi, baik. Dah berapa lama dia? Nasib baik ada Quran depan ni. Betul? Itu rujukan. Bukan sebenarnya tengok ah. Betul, bukan sebenarnya. Macam tengah layan-layan. Rasa macam salah. Tengok sekejap. Macam tu. Degree tu ke situ ke sambung kerja. Dekat jangan dekat sana. Tak selesa. Tak tengok tu. Moray bersama imam-imam. Mam, ada nak mention apa pasal surau? Surau terlalu sejuk agak menggeletar sikit. Tapi bersyukur lah dapat imam sini Alhamdulillah lah, selesa. Bila terlebih selesa pun, wish, orang kata apa, bila ada selesa, ada keselesaan, ada pula benda lain yang menjadikan kita tak selesa. Kat mana tu? Kat tekak. Tekak jadi kering mat. Tekak kering mat. Aircon dah pasang, atas kipas pula. Wish, tak boleh. Nak buka air, bila selawat kejap je. Tak sempat dah minum air. Aduh. Ni bila kita hari ni, esok imam pula. Esok imam pula. Prepare untuk besok. So kalau ada boleh datang. Korang kalau datang sini kena ni doh. Datang pakai sweater tau. Pakai hoodie tertebal sikit. Pakai hoodie sekejap. Tapi kalau korang nak pot yang baik, aku tunjuk aja lagi. Dia saf nombor 2. Belakang imam tu. Dia bagi yang first, sama nombor 2. Terus apa, nyaman sikit lah. Tapi ada pot yang lain yang bahaya. Kat saf kedua, belah kiri. Ui, situ yang betul pacak aircon atas kepala tu. Betul kau. Selesa sangat pun tak boleh juga. Sejuk. Bila sejuk pun menggeletar kan. Tak kencing pun tiba-tiba rasa nak kencing. Macam mana orang nak solat ni? Jadi apa-apa kita jumpa di Surau Nurul Zaman. Sabarlah. Mula-mula lagi. Apa kita ambil ujung nanti. Ada cakap apa lagi? Sedikit kata-kata. Kata-kata untuk hari ni. Bulan malam ni cantik. Macam dia tapi tak tahu dia yang mana satu. Ku menembus ruang dan waktu. Aduh. Bakal pengantin? Aduh. Raya tahun depan dah berdua dah. Amin insyaAllah. Tahun ni last kan raya seorang? Tahun ni last raya seorang. Dah boleh announce kot bila tarik? Oh dah boleh announce bulan 12. Bulan 12 tarik tu takut bertukar. Pilih cantik sikit tarik. Tengah fikir tarik yang cantik juga ni. Tolong mention sesiapa yang kau nak datang. Aku nak mention yang kawan sekolah Afiq, Ridwan, Bos Arif yang paling penting Bos Arif. Bos Arif kalau tak datang memang aku angkut dah dia. Aku escort terus dia. Banyak lagi ramai lagi kawan-kawan nak jemput ni. Yang penting kau nak datang Yang penting kena datang Bulan 12 tu. Bulan 12. Pastikan free. Dia AL korang untuk aku. Kalau boleh guna 2 hari 2 hari selamat.
Seharian tu kat majlis tu. Seharian tu. Anak token catering kot nak kahwin. Malam pagi tu tak balik. Okay lah, aku rasa dah boleh kot. Dah boleh. Dah segitu je kot. Sabarlah tak cakap lagi. Belum lagi. Rasanya dah boleh kot. Sampai nak tutup. Okay lah, kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okay, dah boleh tutup. Okay. Oh. Aku jumpa steady.